Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih kerana mengikuti kami di podcast KPT. Dan seperti biasa, podcast KPT akan bersiaran dan juga kita akan berkongsikan. Segmen pertama adalah kita nak rangkumkan berita-berita yang menarik mengenai KPT, dan segmen kedua adalah perkongsian pakar daripada akademia kita melihat kepada isu-isu semasa. Dan juga segmen ketiga, perkongsian kisah kejayaan hasil penyelidikan dan inovasi daripada penyelidik mahupun daripada pelajar-pelajar kita. Begitu juga dengan alumni. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan segmen pertama kita, iaitu rangkuman berita KPT. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 dilihat sebagai kerangka masa hadapan yang memberikan penekanan khusus antaranya kepada aspek pembangunan bakat. Dalam aspek ini, mahasiswa merupakan representasi kepada aspirasi nasional yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi serta sosioekonomi negara. USM memperkenal pendekatan pencegahan kesihatan mental berasaskan komuniti menerusi pembangunan modul Wise Minds khusus bagi mengesan gejala awal masalah itu dalam kalangan pesara kerajaan dan warga emas. Menerusi program rintis itu, seramai 100 pesara kerajaan di Kelantan dilatih sebagai penyaring awal kesihatan mental yang berperanan sebagai barisan hadapan dalam membantu mengesan isu kemurungan. KPT tidak bercadang untuk memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU pada ketika ini. Menteri Pendidikan Tinggi berkata, AUKU merupakan rangka perundangan utama bagi penubuhan, penyelenggaraan dan pentadbiran universiti awam serta perkara-perkara berkenaan dengannya. Akta tersebut telah melalui beberapa pindaan sebanyak 8 kali melibatkan pelbagai skop seperti penambahbaikan tata kelola sehingga pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Task Force Kebajikan Universiti Awam UA dengan kerjasama Majlis Perumahan Universiti Awam Malaysia MAPUM menjalin kerjasama strategik membangunkan garis panduan dan manual program dapur siswa madani sebagai rujukan standard kepada semua UA bagi memastikan pelaksanaan program lebih sistematik, selamat dan berimpak tinggi kepada pelajar. Program ini adalah inisiatif holistik yang bukan sahaja menyediakan akses makanan kepada pelajar, malah memupuk nilai kebersamaan, keprihatinan sosial serta kesejahteraan kampus secara menyeluruh. Karnival Jom Masuk Universiti JMU 2026 Zon Wilayah Premier telah berlangsung pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026 bersempena Hari Terbuka Putrajaya 2026. Menteri Pendidikan Tinggi YB Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dalam ucapan perasmian karnival ini menegaskan bahawa KPT tidak akan berkompromi dalam aspek kebajikan pelajar, terutamanya melibatkan golongan miskin yang layak mendapat tempat di Menara Gading selaras dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Baik, kembali lagi bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KPT, dan pastinya di segmen kita pada kali ini kita nak membawakan segmen perkongsian pakar. Kita bawakan akademia untuk berkongsikan kepakaran mereka, begitu juga dengan ilmu mereka kepada masyarakat semua. Jadi dalam segmen kali ini, apa kata saya terus memperkenalkan tetamu kita. Bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Tariq Khan bin Azizuddin Khan yang juga merupakan penyelaras program Malaysia Juara serta Ketua Jurulatih Olahraga UPSI, dan beliau juga merupakan pensyarah di Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk membincangkan mengenai isu sukan lah sudah pastinya. Jadi Assalamualaikum, apa khabar Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jemput saya hari ini. Okey. Baik Doktor, mungkin terlebih dahulu mungkin Doktor dapat berikan sedikit perkongsian mengenai kursus ataupun pengajian sukan di UPSI terlebih dahulu. Okey. Program pengajian sukan di UPSI terdiri daripada program diploma, iaitu Diploma Sains Sukan yang kita sebut juga program Malaysia Juara khas untuk atlet. Kita juga ada program ijazah jamuda. Bagi pendidikan, kita ada pendidikan jasmani dan kesihatan, kita ada kejurulatihan, dan seterusnya kita ada pendidikan dalam bidang sains sukan sendiri. Untuk program open market ataupun degree open market, kita ada kejurulatihan
degree Sains Sukan Kejurulatihan, dan juga kita ada ijazah sarjana muda fisioterapi ataupun fisiologi sukan. Jadi doktor, kalau kita lihatlah UPSI dan juga sukan ni boleh saya katakan seperti berpisah tiada lah. Banyak melahirkan atlet-atlet sukan, bukan saja atlet-atlet sukan ni untuk universiti, tapi juga menjadi atlet-atlet bagi negara di pertandingan-pertandingan besar di luar negara dan sebagainya. Dan terbaru Sukan C, iaitu berlangsung di Thailand, kita mencatatkan rekod yang sangat cemerlang, iaitu Malaysia, dan di mana atlet sukan daripada UPSI sendiri juga telah pun meraih ataupun telah pun mencatatkan rekod baru kebangsaan 200 meter di Sukan C, dan beliau ni juga adalah merupakan pelari lah daripada 4x100 meter bagi sukan itu. Dan individu berkenaan adalah Danish Iftikhar bin Rosli. Jadi telah pun mengharumkan nama negara kita apabila berjaya mencipta ataupun mencatat rekod baru kebangsaan, dan seterusnya nama UPSI juga naik jugalah disebabkan oleh prestasi yang memberangsangkan ini. Jadi mungkin doktor sebagai jurulatih olahraga di UPSI ni, mungkin doktor dapat kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya lakaran kejayaan ini berjaya dicapai oleh seorang atlet daripada mahasiswa UPSI sendiri sebenarnya. Okey. Pertamanya kita agak bernasib baik kerana Danish Iftikhar dan juga keluarganya memilih UPSI sebagai tempat pengajiannya lah. Dan Danish Iftikhar memang pun sudah dikenali di peringkat remaja, sebab dia merupakan juara di peringkat MSSM kebangsaan, dan dia juga juara di peringkat Sukma. Dia dengan perbincangan dengan ibu bapa dan keluarganya, dia telah memohon di UPSI, dan memang jenis Iftikhar pun memang menjadi scouting ataupun target kita untuk membawanya ke UPSI lah. So dengan adanya jenis Iftikhar di UPSI tu, kita telah merancang lah untuk dia menyertai kejohanan yang kita targetkan, iaitu di situ di SEA Games. Namun sebelum tu dia telah menyertai juga varsity track and field, di mana di situlah dia mula memperbaiki masanya dari peringkat ke peringkat sehingga dia mencatatkan masa terbaik di 100 meter 10.18 dan juga 200 meter di mana dia memecahkan rekod kebangsaan lah. Ya, jadi ini satu pencapaian yang sangat baik untuk negara kita, berjaya memecahkan rekod baru kebangsaan. Dan sepanjang sesi coaching kejurulatihan itu, mungkin doktor dapat kongsikan dengan kita dari sudut pendekatan latihan dan juga falsafah kejurulatihan yang diterapkan sehingga beliau ni mampu untuk mencipta rekod baru kebangsaan pada usia beliau sekarang ni 18 ataupun 19 tahun. 19 tahun. So saya rasa aspek utama untuk melatih pelajar student atlet ini adalah dengan secara melihat secara keseluruhannya, di mana kita perlu memenuhi keperluannya, pertama sebagai seorang pelajar, kedua sebagai seorang atlet, dan tiga sebagai seorang remaja. So di UPSI kita menyediakan support service dari segi sosial, dari segi sains sukan, dari segi kemudahan, dari segi latihan dan juga dari segi pelajaran. Saya rasa dengan adanya support service dari semua pihak, menyebabkan proses latihan, proses pengembangan Danish Iftikhar bukan saja sebagai seorang atlet, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang remaja yang sedang meningkat umurnya tu, dirancang dengan baik. So akhirnya hasilnya dia dapat menunjukkan prestasi yang baik dalam sukan, dan bukan juga dalam sukan, dalam pelajaran, sebab saya juga mengajar dia dalam beberapa subjek di peringkat akademik, dan juga Danish Iftikhar juga terkenal dengan seorang pelajar mempunyai akhlak yang baik. Maknanya package lah kiranya. Holistik. So pendekatan kita adalah pendekatannya holistik, di mana berbagai pihak memberi peranan untuk membantu Danish Iftikhar. Termasuk dia yang paling utama adalah bapaknya juga, kerana bapaknya adalah personal coach. So kita di UPSI, kita membantu untuk facilitate latihannya. Okey, baik, itu antara pendekatan yang telah pun dilakukan. Bukan
bukan sahaja melibatkan individu itu sendiri, usaha individu itu sendiri, tapi juga daripada opsi dan juga sokongan padu daripada ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam sesuatu kejayaan yang bisa dicapai ini. Dan doktor, dari sudut teknikal bagi acara olahraga 200 meter ini, kita nak tahu juga dari segi faktor utama yang menyumbang kepada catatan yang berjaya diraih, iaitu 20.73 saat bagi 200 meter. Apakah aspek-aspek yang perlu kita tekankan? Adakah pecutan sudah pasti, dari segi kelajuan maksimum dan juga daya tahan kelajuan itu mungkin doktor dapat perincikan juga dengan kita. Okey, untuk makluman semualah, acara utama Danish Iftika adalah 100 meter. Namun pencapaian di 200 meternya di peringkat SEA Games adalah sebagai tambahan, memandangkan Malaysian Athletic menghantar dia dalam acara 100 meter. So dia dimasukkan juga dalam 200 meter untuk memenuhi acara itu. Namun kita nampak bahawa pencapaian yang baik juga dapat dia capai menerusi 200 meter. Sebenarnya Danish Iftika ini dilatih oleh bapanya. Program latihan diberikan oleh bapanya, dan saya sebagai jurulatih membuat pemantauan dan juga monitoring dan sebagainya, apa yang perlu dijalankan. Saya juga telah selalu berbincang dengan bapanya, coach dia, tentang latihan Danish Iftika, dan saya juga bertanyakan kenapa pencapaian Danish Iftika begitu baik dalam 200 meter. Sebab untuk makluman, semasa di SUKMA dan juga di MSSM yang lepas, pencapaian 200 meter Danish Iftika tidaklah begitu baik, sebab dia menumpukan perhatian kepada 100 meter. Namun setelah saya bincang dan juga saya dapat maklumat, bapa Danish Iftika seorang yang very analytic, Encik Rosdi. Dia selalu mendapatkan maklumat-maklumat dan juga program-program latihan yang daripada kajian-kajian dan juga daripada pengalaman-pengalaman jurulatih yang lampau. Dari situ dia telah menerapkan beberapa latihan setelah didaftarkan dalam acara 200 meter, dengan bantuan saya difahamkan oleh pelari andalan kita, Nazmiza Muhammad juga membantu dalam memberi sokongan kepada program latihan Danish Iftika. Beberapa program-program yang overloading, maksudnya untuk acara 200 meter tambahan sedikit saja, telah menyebabkan Danish Iftika mendapat pencapaian yang baiklah. Saya rasa tekanan yang tidak sangat diberikan dalam acara itu juga menyebabkan saya rasa Danish Iftika boleh mencapai pencapaian yang baik, di samping endurance dan juga speed yang memang dah ada, kelajuan yang memang ada dari Danish Iftika lah. Namun saya rasa kita tak tumpukan pada 200 meter, hanya tambahan workout ataupun latihan, dan ini terbukti membantu juga untuk dia capai pencapaian yang baik lah. Betul. Dia kalau dalam segmen ataupun kategori olahraga ni ataupun jenis sukan olahraga ni, yang paling top sekali selalunya orang fokus kepada 100 meter ke? Ya, itu satu perkembangan terkini lah. Kalau di Malaysia, pelari 100 meter tak mau lari 200 meter. Tapi kalau trend dahulu, pelari 100 meter mesti berlari 200 meter. Rabuan Pit dahulu, Nazmiza Muhammad juga lari 100-200 meter. Kebelakangan ini kita tengok pelari 100 meter kita tak mau lari 200 meter. Tapi dia ada strategi yang berlainan ke ataupun macam mana? Saya melihat rasa kepada keupayaan diri ke? Ya. Saya rasa sebabkan latihan. 200 meter selalunya program latihannya akan melibatkan over distance. So dia akan lari 250 meter, dia akan kena lari 300 meter. Ini satu tekanan yang tinggi untuk atlet lah, sebab workout dia lebih distance-nya lebih, jaraknya lebih panjang. So tekanan latihan lebih tinggi. Dan latih dalam acara 100 meter ni mungkin lebih mudah lah daripada 200 meter. Sebab itu saya rasa sekarang dah menjadi pilihan atlet untuk lari hanya 100 meter. Sprinter hanya lari 100 meter, yang 200 meter concentrate untuk 200 meter. Namun kejayaan Danish Iftika membuktikan bahawa 100 meter dan 200 meter itu acara sprint yang boleh diceburi lah kedua-duanya. Sangat merugikan lah kalau atlet kita yang bagus tak berlari dalam acara 200 meter. Ya, doktor, tadi kita dah bercakap mengenai dari segi aspek pecutan, kelajuan maksimum, daya tahan kelajuan dan sebagainya. Apa lagi faktor-faktor penting juga yang perlu kita lihat untuk kita memenangi ataupun naik, dapat emas lah sebagai contohnya. Apa perkara yang perlu kita pertimbangkan? Adakah dari segi pemakaian kita, kasut jenis macam mana, kondisi ini adakah memainkan peranan juga sebenarnya? Okey, saya rasa satu perkara yang utama adalah dengan menerapkan ilmu bidang sains sukan secara keseluruhan.
Semua bidang sains sukan ini sangat penting. Psikologi, fiziologi, pemakanan, nutrition, kecederaan, sports management dan sebagainya, facilities management, sosial dan psikologi atlet. Ini semua kita beri bantuan kepada Danish Iftikhar. Dan kita di UPSI juga, kita juga sangat mementingkan tentang perkembangan Danish sendiri sebagai pelajar. Bantuan dari sudut pembelajarannya, tutorial yang kita berikan, kemudian kemudahan belajar secara online yang kita berikan. Dan di program Malaysia Juara juga, atlet dijadualkan untuk hanya belajar dari pukul 10 sehingga pukul 4. So di waktu pagi dan petang itu pelajar boleh rehat ataupun menjalankan latihan dengan baik. So tidak ada kelas di waktu petang dan pagi. Dan satu lagi saya rasa yang paling utama adalah memahami atlet itu sendirilah. Sebagai macam Danish Iftikhar, dia pelajar student universiti diploma. Kemudian dia remaja yang sedang meningkat naik. So kita perlu memenuhi keperluannya sebagai pelajar, kita memenuhi keperluannya sebagai seorang remaja yang sedang meningkat naik dengan pelbagai cabaran kan. So saya rasa semua orang yang terlibat di universiti, bermula daripada Datuk VC sendiri, Profesor Dr. Amin Maktab yang beri sokongan, Timbalan Nak Chancellor, pegawai sukan di Pusat Sukan, pensyarah terutamanya yang telah memberi bantuan pengajaran secara online kan, yang memberi tutorial ekstra untuk Danish untuk maju dan sebagainya, dan jurulatih dan juga personal coach juga lah, beberapanya yang membantunya dalam meningkatkan pencapaiannya. Ya, pastinya Doktor, setiap belakaran kemenangan yang diraih ini juga adalah hasil titik peluh lah, ataupun hasilnya daripada program Malaysia Juara di UPSI ini. Bagaimana sebenarnya program ini membantu untuk mengenal pasti, membimbing dan juga membangunkan bakat atlet pelajar agar mereka ni mampu untuk bersaing di pentas antarabangsa seperti kita tadi ada Sukansi dan sebagainya. Mungkin Malaysia Juara ni bermula dah agak 2-3 tahun, dan saya rasa kejayaan Danish Iftikhar dan beberapa atlet lain yang telah mewakili negara di menerusi Malaysia Juara ini membuktikan program yang dirancang oleh universiti, fakulti dan juga semestinya bantuan daripada KPT sendiri sebagai kementerian telah membantu kita untuk merencana satu program yang bagus untuk atlet. So saya nampak masa depan program ini dan juga masa depan atlet yang berada sebagai student atlet di UPSI di bawah program Malaysia Juara ini cerahlah untuk menjadi juara pada masa akan datang, saya rasa. Ya, dalam kita nak membentuk pastinya pelajar-pelajar di UPSI ni, seperti doktor katakan sebab tadi, mereka ni dalam usia meningkat, remaja ataupun menuju ke dewasa. Mereka dah remaja menuju ke dewasa. Pastinya juga kita berdepan dengan cabaran-cabaran yang ada pada ketika ini. Sebagai ketua jurulatih bagi atlet-atlet muda ini, mungkin doktor dapat kongsikan dengan kita cabaran-cabaran besar dalam membentuk kestabilan mental dan fizikal atlet yang berdepan dengan tekanan pertandingan yang berprofil tinggi ni sebenarnya. Khusus cabaran utama kalau sebagai student atlet adalah kita kena ingat bahawa atlet ni juga belajar, dan belajar di universiti ni bukan satu yang perkara yang mudah kan, untuk mendapatkan diploma, untuk mendapatkan ijazah. Bantuan-bantuan pendidikan, bantuan-bantuan tutorial ini sangat penting. Dan satu perkara yang sangat penting adalah dia seorang remaja, dan isu-isu perhubungan, isu-isu rakan-rakan, isu-isu pergaulan, sosial dan sebagainya juga perkara yang penting yang perlu guide lah. Saya sebagai ketua jurulatih, saya ada lebih kurang 5 dekat sekarang dah dekat 60 orang pelajar yang berlatih dalam olahraga saja, bukan sukan-sukan lain. So ada 50 masalah yang tersedia. So yang kita perlu mendanganinya satu persatu, sebab manusia ini berbeza-beza kan. So psychological dia keperluan dia berbeza. So kita perlu melihat mereka secara individu. Dengan bantuan secara individu inilah juga kita dapat membantu atlet yang secara keseluruhan, dan dengan adanya atlet yang mempunyai psikologi ataupun tenteram dari sudut pergaulan, tenteram dari sudut pelajaran, barulah dia dapat menjalani latihan dengan baik di peringkat yang lebih tinggi lah. Ya. Doktor, kita lihat atlet-atlet
muda yang masuk ke UPSI, mereka ni nak menimba ilmu, dalam masa sama juga mereka nak memperluaskan lagi bakat bidang kesukanan mereka. Jadi mungkin kita nak dengar jugalah daripada doktor sendiri, bagaimana ataupun apakah nasib-nasib mungkin atlet-atlet yang tidak memilih pendidikan sebagai faktor utama, dan bagaimana sebenarnya mereka ni perlu pentingkan pendidikan ini. Mungkin boleh datang ke UPSI untuk membuat ataupun menyambung pengajian dan sebagainya. Dan masa sama ilmu kesukanan tu ataupun aspek kesukanan tu kita boleh kembangkan juga supaya ia selari. Nanti kita pun selepas habis tamatnya sukan nanti kita nak survive dan sebagainya. Mungkin sedikit nasihat daripada doktor jugalah. UPSI menerusi ketua kita, bos kita, Profesor Datuk Mak Amin Maktab, sebab Malaysia Juara ini hasil daripada brainchild dia lah. Dan juga sangat melihat sukan ini sebagai satu wadah untuk melatih atlet dan juga melatih anak bangsa lah. Sebab itu diwujudkan atau diberi keutamaan dalam bidang sukan. Dan juga melalui pendekatan Datuk VC juga yang telah membuat satu program baru dipanggil Pra-Diploma di UPSI. Pra-Diploma ini memberi peluang kepada atlet yang tidak mendapat grade yang baik lah semasa di peringkat SPM. Of course kerana mungkin dia banyak terlibat dalam latihan dan pertandingan untuk meneruskan pelajaran. So kita baru ada semester kohort yang pertama, dan sekarang mungkin kita akan lebih agresif untuk membuka peluang kepada atlet-atlet kebangsaan yang ingin melanjutkan pelajaran. Dia perlu buat pra-diploma dan daripada situ dia akan dapat melanjutkan pelajaran di peringkat diploma. Walaupun grade-nya di SPM tidak berapa baik. So peluang tu dibuka luas untuk mereka melanjutkan pelajaran, dan saya rasa inilah salah satu peluang yang sangat besar dibuka oleh ataupun diberi oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris sudah semestinya kepada atlet yang ingin melanjutkan pelajaran. Bukan itu saja, universiti juga menawarkan beasiswa untuk pelajar yang mewakili negara. Sekiranya dia mewakili negara di peringkat diploma, dia akan diberi beasiswa di peringkat ijazah. Sekiranya dia mewakili Malaysia, negara di peringkat ijazah, dia akan diberi beasiswa di peringkat sarjana. Begitu sebagai juga motivasi mereka sebagai motivasi untuk menyambung lagi pengajian di ini peringkat inisiatif yang khas yang baru diwujudkan oleh Datuk VC lah. So sekiranya dia mewakili negara di peringkat masters, dia juga akan boleh mendapat beasiswa di peringkat PhD. Okey, baik. Itu perkongsian daripada Profesor Madya, Dr. Tariq Khan Azizuddin Khan, yang juga merupakan penyelaras program Malaysia Juara serta Ketua Jurulatih Olahraga UPSI, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Banyak yang telah pun dikongsikan antara tips-tips dan juga antara pesanan-pesanan lah kepada atlet-atlet semua, supaya dapat menyeimbangkanlah antara bidang sukan dan juga antara bidang pendidikan juga perlu ditekankan juga bagi survival dan sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doktor atas perkongsian sebentar tadi, dan diharap ia dapat memberikan inspirasi dan juga dapat membuka mata kepada semua yang di luar sana untuk terus menyambungkan pengajian, terutamanya bagi mereka yang berminat dalam bidang sukan. Peluang terbuka luas yang dibuka oleh UPSI untuk mereka menyambung pengajian dan sebagainya. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali dengan segmen yang berikutnya. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dalam segmen seterusnya, iaitu segmen kisah-kisah kejayaan warga Kementerian Pendidikan Tinggi untuk kita kongsikan kepada anda semua, dan anda juga boleh menjadikan ia sebagai inspirasi untuk anda berjaya pada masa akan datang. Jadi pada segmen kali ini kita nak bercakap mengenai isu ataupun bidang TVET, dan kita tahulah TVET sekarang ini telah pun beralih kepada satu step yang lebih tinggi, satu aras yang lebih tinggi, dan di mana kalau kita lihat juga usaha daripada kerajaan Madani juga apabila tertubuhnya Majlis TVET Negara yang telah pun dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, dan pastinya juga kerajaan memberikan fokus kepada TVET ni. Jadi antara kisah kejayaan-kejayaannya termasuklah kita membawakan graduan-graduan dan juga tenaga-tenaga pengajar kita yang berjaya melakar nama
dalam bidang TVET ni. Jadi moleklah untuk saya perkenalkan tetamu saya pada hari ini, iaitu Dr. Farah Amalina binti Ishak, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Awam FKA Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan sebelum ini juga ada di Dada Akhbar menyatakan beliau adalah Dr. Falsafah TVET yang pertama. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana beliau dapat meraih Dr. Falsafah ini, dan juga journey-nya ataupun perjalanan karier dan juga perjalanan pengajiannya. Jadi itu semua kita nak tahu. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi kepada kita semua sebenarnya. Apa khabar, Doktor? Terima kasih bersama dengan kami di podcast KPT. Khabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, Doktor. Mungkin pertama sekali Doktor dapat ceritakan dululah perjalanan pengajian Doktor. Mungkin daripada diplomanya, daripada degreenya, dan juga sehingga kini telah pun menjadi pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Awam di Universiti Teknologi Malaysia sendiri, Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Hafizi dan terima kasih kepada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, MOHE, atas kesudian untuk menjemput saya sebagai panel lah untuk sama-sama berkongsi pengalaman, perjalanan kepada semua, dan diharapkan dengan sedikit sebanyak kisah yang dikongsi hari ini akan memberikan inspirasi kepada mungkin yang sedang dan mungkin yang akan kita kata sama-sama join untuk laluan TVET ni ya. Okey, so pertama sekali saya nak perkenalkan diri. Okey, nama seperti yang Tuan Hafizi perkenalkan tadi, Farah Amalina binti Ishak. So kalau ikutkan nak kata perjalanan pendidikan pendidikan akademik, okey, bermula dari orang kata diploma di Politeknik juga, Politeknik Sultan Azhar Shah di Berhad. Kemudian kita further untuk peringkat ijazah sarjana muda di PUO Politeknik Ungku Omar. Kemudian seterusnya ke peringkat orang kata postgraduate lah, pasca siswazah di UMPSA Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. So untuk perjalanan master PhD di UMPSA, kemudian sambil-sambil kita kata dah graduate, kita macam sama-sama nak apply untuk orang kata jawatan yang lebih baik tu, saya buat sementara untuk postdoc di UMPSA juga selama 6 bulan. Kemudian dapat tawaran yang sekarang di UTM. Ya. Okey, Doktor. Doktor, sebelum ni kita dimaklumkan Doktor alumni TVET pertama mungkin di Asia itu sendiri yang mendapat meraih PhD ni. Jadi mungkin Doktor dapat ceritakan, kongsikan dengan kita makna pencapaian ini kepada Doktor saya peribadi dan juga kepada lanskap pendidikan TVET kepada negara sendiri, Doktor. Okey, kalau untuk personally tu memanglah kita rasa macam kita kata macam berbaloi lah untuk apa kita punya kerja keras, kata usaha semua tu, at least kita dapat pengiktirafan, penghargaan daripada orang kata pihak-pihak ataupun institusi yang nampak lah kita punya orang kata hasil kerja semua tu kan. Okey, tapi yang paling penting untuk landscape TVET tu sendiri, nak katakan at least orang kata untuk ekosistem TVET tu nak kata macam mana je, nak ubah persepsi masyarakat supaya macam sebelum ni mungkin orang macam nak kata downgrade lah TVET ni macam satu pilihan kedua. Ya, nak kata pilihan kedua, mungkin orang kata last choice ataupun orang kata jalan selamat contoh. Tapi sebenarnya banyak je pakar-pakar orang kata graduate ataupun alumni lain yang berjaya. Cuma macam mindset tu lah, mindset tu kita nak ubah. So dia kata in between daripada orang kata laluan formal yang biasa kepada yang untuk laluan TVET. Cuma dari situ kita kata macam benda-benda tu dia bagi efek kepada kita punya orang kata motivasi. Satu motivasi, mungkin kepada kita punya keyakinan diri. So dari situ macam mana kita nak macam ubah persepsi tu. So semua daripada diri sendiri kena change lah macam mana kita nak atasi. So dari itu bangkit untuk
confidentkan lah kan. Kemudian yang macam saya cakap tadi lah, dalam ekosistem TVET tu sendiri, benda-benda ni macam nak menampakkan yang selama ni usaha-usaha daripada para pensyarah, kita kata tim untuk research ataupun kepada pembuat dasar tu sendiri, yang TVET tu sebenarnya keberhasilan itu ataupun kebolehslaksanaan tu terhasil lah, ada hasilnya. Jadi dengan pencapaian doktor meraih PhD TVET ini, pastinya juga membuka mata kepada semua masyarakat kita bahawasanya laluan TVET ini sehingga boleh capai kepada PhD. Betul? Jadi ia sekaligus dapat memberikan satu nafas barulah kepada bidang TVET ini untuk orang ramai meneroka ataupun untuk mengikuti pengajian-pengajian TVET ini. Mungkin doktor dapat ceritakan dengan kita jugalah, antara kekuatan TVET ini adalah pembelajaran berasaskan kerja, work-based learning itu sendiri. Bagaimana sebenarnya WBL, kita panggil WBL lah, di industri ini boleh membentuk kemahiran, pemikiran dan juga kebolehpasaran sebenarnya, doktor? WBL, sebelum saya nak share sikit lah apa itu WBL ataupun nama panjangnya work based learning, ataupun kalau Melayunya apa, program pembelajaran berasaskan kerja. So nak cerita sikit lah kan dia punya perjalanan. Saya mula enroll untuk program bachelor di Politeknik lah pada ketika itu pada tahun 2014. So kiranya 4 tahun lah. So program kita kata silibus untuk WBL ni dia dibuat ataupun dijalankan pada tahun keempat. Kiranya time tu 2017. So kiranya memang dalam silibus untuk bachelor ataupun ijazah sarjana muda Politeknik Malaysia, WBL ni dia selitkan di tahun akhir selama setahun di industri. So pelajar kena attach dengan industri. So dari situ kalau itulah sebenarnya saya kongsi sikit lagi. Masa tu kita macam Politeknik Malaysia ni just dalam beberapa je yang offer ataupun open untuk program ijazah. So macam contoh PUO sendiri Politeknik Ungku Omar, kemudian PISAS Politeknik Sultan Azlan Shah di Behrang, lagi Politeknik Ibrahim Sultan di Pasir Gudang Johor, dan satu lagi Politeknik Shah Alam. So sebab kita sedia maklum kalau macam sebelum ni Politeknik Malaysia ni hanya fokus ataupun tawarkan untuk program CJ dan diploma. So untuk kita kata Politeknik Premier ni bila dia offer untuk kita kata program bachelor, so dari situ kita penambahbaikan lah kan, penambahbaikan. So untuk yang 2017 tadi saya attach di UMP Ecopass Sdn Bhd, iaitu salah sebuah anak syarikat Universiti Malaysia Pahang juga. So dari situ kita ni didedahkan macam lah dengan orang kata field work. So selain daripada kita kata kerja-kerja lapangan, kita pun ada join untuk macam kerja-kerja consultation. So dari situ macam kita kata banyak belajar berkenaan dengan hard skill, soft skill, macam communication kan, teamwork, selagi apa, macam critical thinking selagi semua, dan macam kita nak beradaptasi dengan orang kata on field lah kan. So macam nak kata mungkin WBL ni antara kekuatan untuk laluan TVET supaya macam para pelajar ataupun kita kata calon-calon ni lebih dekat dengan industri. So dari segi kebolehpasaran orang kata kerjaya, bila kita dah orang kata attach dengan industri tu sendiri, so kita tahu macam mana nak mengaplikasikan tugas-tugas semua-semua supaya kata lebih better lah kan. Kalau tak macam mungkin orang kata ingat belajar teori je, tapi macam untuk orang kata real field works tu tak gitu. Dia ibaratkan macam salam perkenalan lah untuk pelajar ni, dia dapat tahu bagaimana industri itu bekerja, dan juga industri ni juga dapat membimbing pelajar-pelajar ni juga. Jadi memang banyak benefit lah yang akan dapat diraih, terutama kepada IPT dan juga pelajar-pelajar kita yang menjalankan ataupun mengikuti WBL ni. Dan satu perkara lagi doktor, kita bercakap mengenai kisah kejayaan lah doktor, juga sebenarnya tersenarai dalam World's Top 2% Scientist 2025. Jadi mungkin doktor dapat kongsikan faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan pendidikan doktor, dan bagaimana latar belakang TVET ni membantu terutamanya dalam bidang saintifik penyelidikan ini sendiri.
Okey, sebelum tu saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan top 2% saintis tu ya. So apa itu top 2% saintis? Okey, ia merujuk kepada senarai penyelidik yang berada dalam top 2% saintis di dunia berdasarkan impact citasi ataupun citation lah, iaitu seberapa kerap hasil kajian mereka ni decide okey ataupun dirujuk oleh saintis lain. So untuk pengiktirafan ni, data ni dikeluarkan oleh Elsevier BV, Stanford University yang berpengkalan di Amerika Syarikat, which is nak kata dia ni ada salah satu publisher terkemuka dunia lah. Okay, so dia ada 2 kategori untuk anugerah ni. Satu kategori pencapaian sepanjang kerjaya, career long achievement, dan satu lagi single year achievement, pencapaian 1 tahun. So apa kriteria yang diambil kira untuk nak dapatkan 2% tadi tu. 2% tu. Top Okay. scientist. So salah satunya adalah jumlah citation keseluruhan lah, di mana dalam tempoh berapa tahun, berapa dia punya citation yang dihasilkan. Kemudian H-index. So untuk H-index ni kita boleh rujuk di platform-platform seperti Google Scholar, Scopus ataupun Web of Science sendiri, dan semestinya jurnal-jurnal ni mestilah yang berimpak tinggi lah. Okay. Kemudian bilangan citation pengarang utama. Okay, sebab dia ada weightage ataupun pemberat untuk setiap pengarang ni ataupun setiap author ni berbeza. Contoh kita ada corresponding author, kita ada first author, co-author ataupun last author tu sendiri. So ini termasuklah jurnal ataupun articles yang diterbitkan sama ada berindeks ataupun tidak. So untuk orang kata latar belakang TVET ni, kelebihannya bukan sekadar kita macam buat research, tapi inovasi, lagi nak katakan inklusif, dan yang penting bersignifikan kepada orang kata masyarakat, lepas tu bidang tu sendiri, dan negara lah especially. Okay, Doktor. Bercakap mengenai TVET ni, kita tahulah tadi kita telah pun bincang lah sebagai pilihan kedua, sebagai pilihan terakhir nak ambil ke, dan ada juga yang mengatakan TVET ni hanya menjurus kepada pekerjaan dalam bidang teknikal saja. Adakah itu benar ataupun tidak, dan apa mesej Doktor kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar yang masih ragu-ragu memilih laluan TVET, memandangkan SPM pun dah habis, jadi mereka pun nak memilih pengajaran apa yang mereka nak ikuti sebenarnya, Doktor? Okay, so untuk saya sendirilah, sekarang ni TVET ni bukan lagi orang kata second choice ataupun orang kata jalan apa last choice ataupun jalan selamat lah. Tak, sebab sekarang ni kita punya TVET pun dia punya pengstrukturan tu dah lebih baik lah, memang baik lah. So daripada kita pun kan ada era-era TVET ni kan daripada zaman lama dah kan sebenarnya. So bila dah sampai untuk kata zaman sekarang ni, dia pun dah berorientasikan kepada macam kita cakap tadi, WBL, kita ada orang kata pembelajaran sepanjang hayat, lagipun kita ada pendedahan kepada bidang-bidang penyelidikan, inovasi. So macam ibu bapa tak payah risau lah, sebab ini nak katakan mungkin ini adalah orang kata pilihan yang terbaik ataupun membuka peluang ataupun ruang yang lebih besar kepada calon ataupun kepada anak-anak kita ni kan, adik-adik TVET semua ni. So kiranya okey je. Jangan risau. Okey. Kita belajar bersungguh-sungguh, dan kita mendapatkan good score dalam kita ni, nanti insya-Allah kita dapat peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi yang penting kena kerja keras, jangan putus asa. Bolehlah kata sikit je nak putus asa. Boleh sikit je. Jangan lama-lama tapi kita kena bangkit balik lah. So macam ni kena overcome untuk macam nak cover balik ataupun counter balik apa-apa kelemahan yang kita ada tu, kita kena usaha balik. Okey, baik, itu nasihat daripada Dr. Farha Malina Ishak, pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sebentar tadi telah pun banyak bercerita ataupun berkongsikan dengan kita semua mengenai TVET itu sendiri, dan Doktor juga merupakan graduan TVET yang pertama seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Jadi kita dah nampak dah laluan kerjaya TVET ni tidak hanya kepada sijil diploma saja, tapi boleh juga pergi ke peringkat sarjana dan juga PhD, seperti apa yang Doktor capai pada hari ini. Dan Doktor juga sebenarnya tersenarai dalam World's Top
Itu Pesan Saintis 2025. Jadi banyak yang boleh kita ambil input-input daripada dan juga perkongsian daripada doktor ni untuk kita jadikan inspirasi untuk kecemerlangan diri kita sebenarnya, dan akhirnya kita dapat mengharumkan nama negara, dan juga pada penting sekali mak ayah kita pasti bangga dengan kejayaan kita. Jadi itu dia segmen bagi kisah kejayaan yang kita bawakan pada episod kali ini. Terus ikuti laman media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi untuk kupasan lanjut, dan kita akan jumpa di siri podcast yang berikutnya. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosdia. Assalamualaikum dan salam hormat. Ikuti laman media sosial KPT untuk informasi lanjut.